Dalam zaman revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan atau AI semakin menjadi keperluan dalam dunia pendidikan. Ia membantu guru mengajar dengan lebih kreatif dan menjadikan pembelajaran murid lebih interaktif serta menyenangkan. Tetapi setiap software AI perlu dilindungi. Tanpa perlindungan yang betul, idea, kod program, algoritma dan logo mudah dicuri atau ditiru oleh pihak lain. Di sinilah pentingnya harta intelek atau intellectual property. Di Malaysia, semua pendaftaran IP diuruskan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau MyIPO. Untuk software AI pendidikan, terdapat 3 jenis perlindungan IP yang paling sesuai. Pertama, hak cipta yang melindungi kod program, grafik, audio dan bahan interaktif. Kedua, tanda dagangan bagi melindungi nama aplikasi, logo, ikon dan tagline. Ketiga, paten iaitu perlindungan bagi inovasi teknikal seperti mod AI, algoritma dan teknik pemrosesan data yang unik. Proses pendaftaran IP sebenarnya sangat mudah. Hanya perlu layari laman rasmi MyIPO, daftar akaun dalam sistem IP online dan pilih jenis IP yang ingin didaftarkan. Jika lulus, pemilih akan menerima sijil rasmi sebagai bukti hak eksklusif. Contohnya aplikasi AI yang mengasah tahap bacaan murid atau mensiasat emosi murid. Dengan IP, aplikasi ini lebih selamat, lebih dipercayai dan lebih mudah dipasarkan kepada sekolah, syarikat edtech dan kementerian. Jadi daftarlah harta intelek untuk melindungi inovasi anda. IP bukan sahaja menjaga pencipta tetapi juga meningkatkan nilai komersial dan kredibiliti teknologi AI pendidikan di Malaysia. Sebagai contoh, untuk memohon hak cipta, anda perlu melayari laman web MyIPO dan menekan memohon hak cipta dan ke bawah dan menekan borang CR1 dan borang ini akan terpapar. Untuk mengisi borang ini, anda boleh melayari MyIPO Procedure untuk maklumat yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih.